Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TVPSS SMK Bumbung. Saya Sofian bin Marun, wartawan TVPSS SMK Bumbung, melaporkan pada hari ini acara Merentas Desa peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbung pada tahun 2026. Kejohanan Merentas Desa peringkat SMK Bumbung Sempurna telah diadakan pada 16 Januari 2026 pada minggu pertama persekolahan. Kejohanan ini telah disertai oleh pelajar-pelajar daripada PPKI tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Kejohanan ini dimulakan dengan aktiviti pemanasan badan senaman aerobik yang diketuai oleh pelajar-pelajar SMK Bumbung Sempurna. Pelepasan peserta pada pagi itu telah dilaksanakan oleh Encik Arifin bin Musidi, Pengetua SMK Bumbung Sempurna dan disaksikan oleh barisan pentadbir. Peserta dilepaskan mengikut kategori yang dipertandingkan iaitu kategori lelaki bawah 18 tahun, lelaki bawah 15 tahun, perempuan bawah 18 tahun dan perempuan bawah 15 tahun. Sekarang saya bersama dengan pentadbir-pentadbir SMK Bumbung. Soalan saya, apakah harapan Encik Michael pada program kita hari ini? Saya berharap program Merentas Desa ni tahun 2026 ni berjalan lancar dan kita dapat memilih calon-calon Merentas Desa untuk dipertandingkan di peringkat daerah dan semua juga berakhir dengan keadaan yang baik dan lancarlah, dipermudahkan dan dirahmati Allah. Selamat datang ke sekolah SMK Bumbung, utamanya tingkatan 1. Beginilah suasana SMK Bumbung dan diharap semua pelajar-pelajar tingkatan 1 begitu gembira keadaan-keadaan di sini. Itulah. Dalam pertandingan Merentas Desa ini turut diselitkan beberapa kategori, iaitu kategori 18 tahun lelaki dan perempuan, kategori 15 tahun lelaki dan perempuan. The best, semoga kekal semangat sampai ke penghujung sebab sekarang kita di checkpoint 3, betul cikgu? Okey, sekarang di checkpoint 3 ada menanti lagi beberapa pelajar. Jadi diharap orang terus semangat sampai ke checkpoint terakhir. All the best. Itu saja. Sekitar jam 10 pagi, majlis penyampaian hadiah bagi semua pemenang diadakan di Dataran Kumala oleh barisan pentadbir sekolah. Pemenang diberikan sijil dan juga medal bagi setiap kategori yang dipertandingkan.